Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Kami dari Unit Pentadbiran akan mempersembahkan projek e-kopi iaitu Efficient Copy and Print Innovation. Ia merupakan satu projek yang membantu pengurusan sekolah dalam penggunaan mesin fotostat warna supaya tidak berlaku pembaziran. Projek ini juga bertujuan membentuk budaya kerja yang lebih berhemah, sistematik dan berintegriti dalam kalangan warga sekolah. Umumnya kita tahu, penggunaan mesin fotostat warna di sekolah memberikan kemudahan cetakan yang berkualiti tinggi bagi bahan pengajaran, laporan dan dokumen rasmi. Namun, penggunaan tanpa kawalan yang sistematik boleh membawa kepada pembaziran kos, terutamanya berkaitan dengan pengisian semula toner warna. Oleh itu, satu inovasi pengurusan diperlukan bagi memastikan penggunaan mesin ini lebih efisien dan berhemah. Kita juga tahu, kos penyelenggaraan dan pengisian toner warna bagi mesin fotostat jenis Ricoh di sekolah adalah sangat tinggi. Tanpa kawalan khusus, penggunaannya oleh pelbagai pihak menyebabkan berlaku cetakan warna yang tidak perlu, termasuk untuk dokumen dalaman yang boleh dicetak hitam putih. Hal ini menyebabkan peruntukan kewangan sekolah banyak digunakan untuk pengisian toner warna yang mencecah ratusan ringgit setiap bulan. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, projek e-kopi dirangka dengan objektif seperti berikut. Mengurangkan kos pembelian toner warna mesin fotostat Ricoh sehingga 50% dalam tempoh 3 bulan pelaksanaan. Mewujudkan sistem pengurusan penggunaan mesin fotostat warna yang lebih sistematik, telus dan terkawal. Bahan yang diperlukan dan digunakan untuk projek e-kopi ini ialah 1. Sistem permohonan cetakan berwarna, Google Form. 2. Kod kunci akses, PIN, untuk fungsi warna pada mesin fotostat. 3. Laporan log penggunaan mesin, dicapai melalui perisian Ricoh. 4. Label peringatan di mesin. Pembinaan projek ini pula merangkumi penyediaan borang permohonan dalam talian, Google Form, untuk permohonan cetakan warna dengan justifikasi. Tetapkan kod akses, PIN, untuk mencetak dalam mod warna, hanya pentadbir atau individu diluluskan diberi kod. Tetapkan notis peringatan di mesin mengenai garis panduan penggunaan warna. Tetapkan semua cetakan sebagai lalai dalam mod hitam putih. Jalankan pemantauan dan laporan bulanan kos toner warna. Bagaimana cara nak menggunakan mengikut sistem projek ini? Guru atau staf yang ingin membuat cetakan warna perlu mengisi borang permohonan. Jika diluluskan, mereka akan menerima kod PIN sementara untuk cetakan berwarna. Akhir sekali, pentadbir akan menyemak laporan log penggunaan toner setiap bulan. Bagaimana pula tentang kos? Projek ini tiada kos fizikal tambahan. Sistem dibina menggunakan platform percuma, Google Workspace. Kos toner Ricoh dalam anggaran ialah toner sian, magenta, yellow, RM420 setiap satu. Toner hitam, black, RM350 sahaja dan satu set warna penuh ialah RM1,610 sahaja. Di paparan pula ialah analisi dari kos. Dan dapat dilihat penjimatan keseluruhan sepanjang 4 bulan ialah dari bulan Januari 2025 hingga April 2025, melibatkan kos sebelum dan kos selepas dan penjimatan kasar sebulan. Berdasarkan analisis kos dari Januari hingga April 2025, kami ingin berkongsi 3 dapatan penting hasil daripada pelaksanaan projek e-kopi, Efficient Copy and Print Innovation. Pertama, penggunaan toner warna menunjukkan penurunan yang konsisten setiap bulan selepas inovasi ini dilaksanakan. Ini menunjukkan keberkesanan kawalan dan pemantauan melalui borang permohonan yang sistematik. Kedua, hasil daripada penurunan penggunaan ini, sekolah berjaya mencatatkan penjimatan kasar sebanyak RM2,600 dalam tempoh hanya 4 bulan, satu jumlah yang sangat signifikan bagi bajet pengurusan sekolah kecil seperti kami. Ketiga, inovasi ini membuktikan bahawa sistem pemantauan yang terancang dapat mengawal perbelanjaan dengan lebih cekap tanpa menjejaskan keperluan cetakan rasmi atau PDPC.
Daripada projek ini terdapat beberapa kebaikan seperti menjimatkan kos operasi sekolah secara berterusan, meningkatkan kesedaran staf tentang tanggungjawab kewangan dalam pengurusan sumber, mempertingkatkan integriti dan ketelusan dalam penggunaan kemudahan sekolah, dan menjadikan pejabat lebih cekap dan teratur. Inovasi ini juga selari dengan SDG 4, pengurusan sumber dalam dasar standard guru yang menekankan kecekapan, keberkesanan dan accountability dalam pengurusan sumber kewangan dan peralatan. Melalui sistem kawalan cetakan ini, pihak sekolah memperlihatkan pengurusan strategik yang menjimatkan dan bertanggungjawab. Untuk penambahbaikan masa hadapan pula, adalah dengan menyediakan statistik penggunaan setiap staf secara automatik dalam laporan bulanan. Menambah fungsi auto-log selepas head cetakan berwarna dicapai. Melaksanakan latihan singkat kepada staf tentang garis panduan cetakan bijak. Dan sebagai kesimpulan, inovasi pengurusan mesin fotostat warna membuktikan pendekatan mudah dan sistematik boleh memberi impak penjimatan besar kepada sekolah. Kaedah ini membantu mengawal penggunaan dan mengelakkan pembaziran kos cetakan berwarna. Ia turut menyemai nilai kebertanggungjawaban dan integriti dalam kalangan guru serta staf. Proses permohonan yang telus dan direkod rapi memudahkan pemantauan dan laporan penggunaan. Sekian pembentangan kami. Kami terdiri daripada Adib Zaila, Adila, Zairokin, Siti Rosmawar dan Siti Nurjohana dengan bimbingan Dr. Normawati. Sekian, terima kasih.